Ni nama dia Nona Brazil. Pokok ni dulu tumbuh sihat lah, tapi sekarang ni pun dia sihat juga. Banyak bunga dia. Dia semakin tua dah kot ni, wallahualam. Tapi masih banyak lagi bunga dia. Bunga dia besar-besar. Okey, mana pokok dahan-dahan yang macam nak mati ni kita buang lah. Okey, ni pokok Nona. Ada orang panggil pokok nama lain saya tak tahu, tapi saya panggil Nona lah. Pokok ni diberi oleh seseorang. Ni buah dia. Kita tengok, ambil gambar. Buah dia. Besar ni, boleh tahan. Ni. Nampak? Nama dia Nona Brazil. Ni tak sama macam buah apa nama? Serikaya tu . Sekarang ni dia tumbuh elok lah. Dah tumbuh tinggi tu kita potong bagi rendah dan buah dah mula keluar balik semula bunga second round. Ni first round ni bunga ni. Yang mati-mati kita kena buang lah. Tu je. Yang gepuk-gepuk ni. Okey, ni dah keluar bunga. Tapi sekarang musim panas. The problem is water. Kurang air. So kita kena terus menyiram. Salah satu cara kita menyiram di musim panas, ni ada. Nampak tak ni? Kita terpaksa, pasal tak ada pipe. Kita datang, kita terbalik tong ni. Dia dah siram. Hari ni saya buka 2 tong lah. Siram. Kalau saya datang lagi sekali, kita siram lah. Bila tong ni dah habis, kita isi dan letak balik dekat sini. Ini satu cara kaedah penyiraman yang kita buat di komponden tanpa piping. Ni pokok Nona Brazil. Okey.